Assalamualaikum. Bertemu kita dengan Brando ringkas kita hari ini. Kita nak masak sambal pipit terung campur ikan bilis. Okey, bahan-bahan seperti berikut: bawang besar, bawang putih. Ini kita nak blender kasar. Kemudian kita ada ikan bilis. Semua kita nak goreng. Kita goreng ikan bilis dulu. Sementara kita nak blender bawang, kita goreng ikan bilis dulu sehingga garing. Okey, setelah garing ikan bilis kita bolehlah angkat. Kemudian kita nak goreng kita punya terung pipit. Okey, masih menggunakan minyak ikan bilis tadi, kita goreng terung pipit kita sehingga dia kayulah macam tu. Dah masak, kita bolehlah angkat dan kita ketepikan. Okey, kita panaskan minyak. Kita nak tumis bahan yang telah kita kisar kasar tadi. Kita tumis sehingga garing. Kemudian masukkan cili kering yang telah kita blender. Kita tumis sehingga cili kita masak. Kemudian masukkan sedikit belacan. Sambal tumis tak ada belacan, tak jadi. Kemudian kita masukkan asam jawa. Paste asam jawa kita masukkan. Kita tumis sekejap. Kemudian kita perasa dengan sebut perasa, garam dan gula sesuai selera masing-masing. Okey, kita punya sambal dah pecah minyak. Bolehlah kita masukkan ikan bilis dan terung pipit yang telah kita goreng tadi. Kita kacau rata. Kemudian dah sesuai selera. Dah pecah minyak elok macam tu. Ikutlah selera masing-masing. Kita bolehlah angkat. Kita hidangkan. Okey, Koma. Itulah menu ringkas kita hari ini. Sambal terung pipit.